Bolehkah kemiskinan mengajar kekayaan? Kalau orang miskin hanya boleh dibantu oleh orang miskin, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Musa? Inilah soalan yang kita cuba pecahkan pada hari ini. Kalau kita lihat kepada Nabi Musa alaihissalam, dia dibesarkan dalam istana Firaun. Dia makan makanan yang terbaik, yang diberikan berpakaian yang mewah. Dapat belajar ilmu yang tinggi pada zamannya dan hidup dalam protokol istana. Kalau kita lihat pada hari ini, sekiranya kamu itu berasal daripada sebuah istana, daripada kerabat-kerabat daripada istana, bagaimanakah kehidupan dan juga cara hidup kamu? Sudah tentu tersusun, terhidang dengan protokol-protokol yang elit. Bagaimana seorang bangsawan istana itu boleh memahami derita budak-budak hamba? Sebab derita tidak memerlukan kemiskinan untuk difahami. Derita memerlukan satu kesedaran. Sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Baginda merupakan seorang cucu bagi pembesar di negeri Mekah. Keluarga baginda merupakan keluarga elit Quraisy. Mereka berniaga di jalur antarabangsa yang dihormati oleh banyak kabilah di kota Mekah dan juga diberikan gelaran Al-Amin sebelum kenabian. Baginda bukan miskin. Baginda bukan dari lorong sempit di kota Mekah. Baginda bukan lahir dalam tapi baginda lahir dalam keluarga yang berpengaruh. Dan baginda memimpin orang miskin keluar dari gelap. Kerana perubahan tidak memerlukan kemiskinan. Perubahan memerlukan kebijaksanaan, kapasiti dan juga hati yang lapang.